Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, untuk kali ini saya nak review satu pokok yang memang jarang orang jumpa. Saya confirm memang jarang orang jumpa dan ramai yang tak tahu khasiat pokok ni. Okey, pokok ni diberi nama Bisa Ulat ataupun Gambir Sarawak. Mungkin orang Sarawak memang popular lah sebab diberi nama dengan pokok Gambir Sarawak. Buah dia macam ni. Warna dia kuning-kuning sedikit. Kalau yang hijau tu adalah buah yang muda. Dan buah ni senang tumbuh. Kita campakkan saja dekat tanah tu, dia akan tumbuh mudah saja. Okey, kalau tengok daripada pokok ni, dia tumbuh dia macam ni. Tumbuhan dia macam ni. Daun dia di sini dia macam berkerutu sedikit ataupun berseredak sikit, macam mengelupas dekat dahan dia ni. Dan daun dia macam pucuk ubi. Kita tengok macam daun pucuk ubi. Pokok ni kalau dibuat bonsai memang cantik. Sebab dia punya perdu dia tu memang bulat, elok. Tapi saya nak kongsikan khasiat pokok Bisa Ulat ni ataupun dia beri nama dengan Gambir Sarawak. Okey, kalau kata kita masuk hutan ataupun kita kerja dekat kampung, dekat kebun-kebun ni, satu hari terkena gigit dengan semut ataupun binatang-binatang, serangga-serangga yang berbisa ni, contohnya seperti temingat, tebuan, kita boleh ambil daun dia ni, dekat hujung daun dia ni, di hujung ni ada getah. Getah dia macam kekuning-kuningan sedikit. Kalau boleh nampak di sini, nampak. Okey. Tempat yang kena gigit tu, kita sapukan macam ni. Kita sapukan getah dia tu. Untuk rawatan kecemasan dan sangat efektif. Hanya dalam masa beberapa saat saja akan sembuh. Saya selalu kalau kita masuk dalam kebun sekitar saya ni, gigitan serangga ni memang banyak, terutama sekali kepada temingat dan tebuan. Memang saya akan buat macam ni. Lega, alhamdulillah. Okey, inilah pokok yang diberi nama Gambir Sarawak ataupun pokok Bisa Ulat. Kalau selain daripada nama tu, okey, korang boleh komen dekat bawah tu, saya nak tahu juga. Mungkin ada nama yang lain. Okey, Assalamualaikum.